Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pernah tak awak terfikir ada satu dunia lain yang wujud betul-betul di sekeliling kita tapi kita tak boleh nampak? Dunia ni ada pada kulit kita, dalam makanan kita, malah dalam udara yang kita sedut setiap hari. Hari ini, jom kita sama-sama terokai dunia yang menakjubkan ini. Dunia mikroorganisma. Okey, kita mulakan dengan satu soalan yang mungkin akan buat awak terkejut sikit. Macam mana kalau saya cakap, badan awak ni sebenarnya bukan milik awak seorang. Sebenarnya, ia macam sebuah bandaraya yang sangat sibuk dan jadi rumah kepada trilion hidupan seni yang lain. Ya, bukan juta, bukan bilion, tapi trilion. Banyak kan? Jadi, apa sebenarnya hidupan-hidupan seni ini? Kita panggil ia mikroorganisma. Senang cerita, ia adalah organisme yang sangat kecil sampaikan kita tak boleh nampak dengan mata biasa. Kita perlukan bantuan alat khas, iaitu mikroskop, barulah kita boleh nampak mereka. Untuk penjelajahan kita hari ini, kita ada 4 perhentian utama. Mula-mula, kita akan intai dunia seni yang tersembunyi. Lepas tu, kita akan saksikan satu perarakan hebat, Paridah 5 geng mikro. Seterusnya, kita akan bongkar pula rahsia kehidupan mikro. Dan akhir sekali, kita akan belajar macam mana nak hidup bersama mikro. Semua dah sedia? Jom kita mulakan. Baiklah, perhentian pertama kita, dunia seni yang tersembunyi. Tajuk kecil dia mungkin bunyi macam menakutkan sikitnya, anda tidak bersendirian. Tapi jangan risau, sebenarnya ini adalah satu berita yang sangat baik. Kenapa ya? Sebabnya, tak semua mikroorganisma ni jahat tau. Kebanyakan yang tinggal dalam dan pada badan kita ni, kita panggil flora normal. Anggap je mereka ni macam jiran-jiran baik kita. Mereka ni penting sangat. Pertama, mereka tolong halang kuman jahat daripada datang, macam berebut makanan dengan kuman tu. Kedua, mereka ni macam kilang mini yang hasilkan vitamin penting untuk badan kita. Contohnya vitamin B12 dan K. Dan yang ketiga, mereka bantu latih sistem pertahanan badan kita supaya sentiasa bersedia untuk lawan penyakit. Hebat kan? Sekarang dah tiba masa untuk perhentian kita yang kedua. Kita nak saksikan satu perarakan yang paling istimewa, Parade 5 geng mikro. Jom kita kenal-kenal dengan 5 kumpulan utama dalam dunia mikroorganisma ni. Peserta pertama kita ialah fungi atau dalam bahasa mudahnya kulat. Mesti awak kenal ahli geng fungi ni. Contohnya mokor, kulapuk yang kadang-kadang muncul atas roti yang kita lupa nak makan. Tapi fungi ni ada juga ahli yang baik tau. Contohnya yeast yang tolong buat roti dan donat jadi gebu dan sedap. Seterusnya, mari kita sambut alga. Apa yang istimewa tentang alga? Bayangkan ia macam pokok tapi versi mikro. Sama macam pokok, alga ni ada kuasa hebat untuk buat makanan sendiri guna cahaya matahari. Proses ni kita panggil fotosintesis. Sebab itulah kalau kita tengok air kolam kadang-kadang warna hijau, itu tandanya ada banyak alga dalam tu. Peserta kita yang ketiga pula nampak macam jelly yang sentiasa berubah-ubah bentuknya. Inilah protozoa. Contoh yang paling terkenal ialah amoeba. Cara amoeba ni bergerak dan makan sangatlah unik. Dia tak ada kaki atau mulut tau. Jadi, dia gunakan kaki palsu atau nama saintifiknya pseudopodium. Dia cuma perlu julurkan sebahagian badannya untuk kepung dan telan makanan dia. Kreatif betul kan? Yang ni pula nama yang paling kita selalu dengar, bakteria. Salah satu cara paling senang nak kenal bakteria ni ialah melalui bentuk dia. Ada macam-macam bentuk. Ada yang bulat macam bola, kita panggil coccus. Ada yang panjang macam batang, kita panggil bacillus. Ada yang berpilin macam spring, itu spirillum. Dan ada yang melengkung sikit macam tanda koma, iaitu vibrio. Jadi ingat ya, ada bentuk bola, batang, spring dan koma. Dan peserta terakhir dalam parakan kita ni ialah yang paling kecil dan paling misteri, virus. Virus ni unik sikit. Dia tak boleh hidup atau membiak sendiri. Dia perlukan rumah untuk tumpang. Contohnya, sel dalam badan kita. Bila dia dah masuk dalam sel kita, barulah dia boleh buat banyak salinan diri dia. Kalau dia seorang-seorang kat luar, dia tak boleh buat apa-apa. Okey, lepas kita tengok perarakan tadi, jom kita buat rumusan sikit. Cuba tengok jadual ni. Ingat tak siapa tadi yang boleh buat makanan sendiri macam tumbuhan? Ya, betul, alga. Dan siapa pula yang perlukan perumah untuk membiak? Tepat sekali, virus. Jadual macam ni mudahkan kita untuk nampak beza antara kelima-lima geng mikro ni. Jadi, macam mana sebenarnya virus ni membiak bila dah jumpa rumah? Proses dia ada 5 langkah. Pertama, dia akan mendarat dan melekat pada sel.
Kedua, dia akan suntik arahan rahsia dia iaitu bahan genetik ke dalam sel tu. Ketiga, arahan ni akan ambil alih kawalan sel. Jadilah sel tu macam robot yang ikut je cakap virus. Keempat, sel tu akan dipaksa untuk buat beratus-ratus virus yang baru. Dan langkah terakhir, sel tu akan pecah dan semua virus baru tu akan keluar untuk cari mangsa yang seterusnya. Baik, kita dah kenal kelima-lima geng mikro. Tapi sama macam kita, mereka pun perlukan beberapa benda asas untuk hidup, untuk membesar dan membiak. Jadi, apa agaknya resepi rahsia untuk kehidupan mikro ni ya? Jom kita siasat di perhentian ketiga. Inilah dia, 5 bahan utama dalam resepi itu. Pertama, mestilah nutrien, iaitu makanan. Kedua, kelembapan sebab semua hidupan perlukan air. Ketiga, suhu yang sesuai, tak terlalu sejuk, tak terlalu panas. Keempat, nilai pH yang neutral, tak terlalu berasid atau beralkali. Dan akhir sekali, cahaya. Ada yang suka cahaya macam alga, tapi ada juga yang lebih suka tempat gelap. Daripada 5 faktor tadi, jom kita tengok faktor suhu dengan lebih dekat. Petikan ni kata, suhu optimum ialah 35 hingga 40 darjah Celsius. Tunggu sekejap. Suhu ni macam biasa dengar kan? Ya, suhunya hampir sama dengan suhu badan kita, iaitu sekitar 37 darjah Celsius. Inilah sebabnya badan kita ni boleh jadi tempat yang paling selesa untuk sesetengah kuman membiak, terutamanya bila kita demam. Baiklah, kita dah sampai ke perhentian terakhir. Dan ini yang paling penting, hidup bersama mikro. Kita dah tahu siapa mereka, apa yang mereka perlukan. Jadi sekarang, macam mana kita nak gunakan semua ilmu ni untuk jaga kesihatan kita setiap hari? Jom kita ambil satu contoh yang kita semua buat setiap hari, iaitu mencuci tangan. Kita selalu dengar orang pesan, basuh tangan guna sabun. Tapi kenapa ya? Kenapa sabun tu penting sangat? Adakah sabun tu boleh bunuh semua kuman? Jom kita tengok. Inilah jawapannya. Cuba awak tengok beza antara 3 keadaan ni. Tangan yang tak dibasuh memang banyak bakteria. Bila basuh dengan air saja, bakteria tu berkurang. Tapi masih banyak lagi yang tinggal. Tapi tengok apa jadi bila kita guna sabun dan air. Bilangan bakteria tu jatuh mendadak. Jauh sangat bezanya kan? Jadi, inilah rahsianya. Sabun tu bukan membunuh kuman secara terus, tapi ia bertindak macam tukang cuci yang sangat hebat. Ingat tak resipi kehidupan mikro tadi? Mereka perlukan nutrien atau makanan kan? Sabun tu tolong tanggalkan semua kotoran dan minyak, iaitu makanan untuk kuman dari tangan kita. Bila dah tak ada makanan, kuman pun tak bolehlah nak membiak. Macam itulah cara ia berfungsi. Jadi, kesimpulannya, mikroorganisma ni ada di mana-mana. Ada yang baik untuk kita, ada yang boleh bawa penyakit. Perjalanan kita hari ini mengajar kita bahawa matlamat kita bukanlah untuk hapuskan semua mikroorganisma. Itu memang mustahil. Sebaliknya, matlamat kita adalah untuk menjadi jiran yang bijak. Kita nak galakkan jiran yang baik untuk tinggal dengan kita dan pada masa yang sama, kita halang jiran yang nakal daripada buat kacau. Dan semuanya bermula dengan langkah yang mudah seperti mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih kerana sudi belajar bersama saya hari ini.